Abang viral niaga. Panas-panas macam ni dapat aiskrim lega bang. Lepas kita beli kat dalam, kita pergi Glamorous Festival ni pula. Ini daripada 16 sampai 19 Oktober tau. Ada apa bro dalam ni? Ada makanan, ada minuman, ada awek. Bina ke mana? Yang tak ada gurau, jom datang event ni yang kau kena sober bike ni. Kau tengok menu-menu dia best kat sini. Betul kan? Kau order lah kau nak order, tapi kau bayar sendiri. Kau belanja lah. Kau buat apa ni? Aku nak beli aiskrim goreng. Kau nak beli aiskrim goreng, kau duduk lah luar, yang kau duduk dalam buat apa? Aku nak beli aiskrim goreng. Kau tanya bini kau, Bang. Ni berapa bang? Abang. Ini kita tak jual latap ni. Kita jual kat sini kuih tart dengan kopi kampung Gula Melaka. Sini kalau nak beli tu pergi TikTok Shop. Kita shop Nak bagi tahu memang meriah, banyak booth dan juga kios yang jual makanan yang best-best dekat sini. Memang rambang mata, rambang selera kalau lalu dekat sini. Tu kita nak, ini kita nak. Lapar ke tu? Lapar ke? Jom, ayam gepuk. Orang Melaka mesti mau kena asam pedas tetel, sate. Lepas tu shawarma dekat sini pun best juga. Menu-menu dia pun glamour. Kita cari takoyaki akak ninja ni. Terbaik. Nampak? Nak rasa menu utara, laksa pining ada, ni ada sup utara, lain clear bang. Amboi, senyum kat kita, nasi biryani ada, ayam penyet ada. Memang meriah lah dengan makanan. Pizza pun ada bang. Jangan risau, 4 hari Glamorous Festival ni ada dekat sini. Nasi lemak ni paling rare. Kau kena try. Kau tengok nak yang ni, nak yang tu. Semua dia nak. Kau sana kau test, sini kau test. Sampai kenyang kau. Free. Aduh. Bagi sikit review macam mana? Bagi test sana, test sini sampai kenyang perut. Tapi semuanya best-best dekat sini. Kalau nak cari air, macam-macam jenis air ada kat sini. Kita try Teh Ais ni. Kau nak beli tayar motor pun ada bang. Macam-macam aksesori kau boleh dapat dekat di Arc Extreme ni. Jangan lupa ramai-ramai tau. 16 hingga 19 Oktober. Apa lagi? Jomlah ramai-ramai di MITC Melaka.